sampai 2. Sudah tuan. 2 biji dia balun. Pakat tak khusyuk pula. Jadi kita selamat daripada rasuah, kita pula makan yang bukan hak kita. Saya tak ambil bisa apa pun saya ambil. Tapi abang ambil riba. Hutang alung, beli tilam hutang, beli kereta riba. Minta alung, minta bank Islamic loan tak lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, mari kita simak, jom kita simak tazkirah dari Ustaz Datuk Kasim Alias. Semoga manfaat. Jom kita mulai bersama. Let's go. Dia pergi belah lain pula. Pasal apa? Pasal mak dah tanya hang, kamu ni kalau balik raya nanti bawa lah kereta. Mak nak merasa lah naik kereta kamu dah hoja kan, kata dia. Mak duk tekan beli kereta, loan tak lepas. Lalah pergi ke kredit bunga punya tinggi, riba. Mak bila anak balik beraya, Allah buka cermin tu kan, buka cermin tingkap tu, duk babai kat orang, "Som, mailah rumah kereta baru." Dia tak tahu anak dia terlibat. Allah pesankan pada kita, jangan makan riba. Jangan. Riba ni seolah-olah berperang dengan Tuhan. Tuan-tuan yang saya muliakan, memang kita tak makan riba. Ya Ustaz, saya tak makan riba Ustaz. Saya tak mengumpat Ustaz. Saya tak makan riba Ustaz. Saya baik. Bagus. Tapi kita unjuk. Ni payah. Unjuk dia mari pula perasaan bagus. Perasaan bagus. Yang ceramah perasaan bagus. Yang duk sah depan perasaan bagus. Yang tudung labuh perasaan bagus. Yang tak pakai tudung pun perasaan bagus. Saya yang azan ni perasaan bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis-habis azan tanya orang belakang. Macam Mekah tak? Sudah. Bukan imam sini lah. Ni Afrika. Saya lagi tu imam pula. Elok nak berjalan masuk ke masjid, tengok janda ada. Janda muda nama dia Kak Jan. Janda tua Jentu. Allah. Orang lelaki ni dengar bak janda tegak. Dia kata dekat Bahau ada kedai baru buka. Janda mega roti canai. Ya, janda 16 tahun. Pergi pas sembahyang subuh, mana ada kedai tu, mana ada janda 16 tahun tu, yang tu 70. Memanglah dia dah 16 tahun janda. Sudah Ustaz. Kena faham tak faham tak. Tu nama dia janda 16 tahun. 16 tahun dah janda pada umur 70. Jaga-jaga tuan-tuan niat kita. Kita mau baca elok-elok Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam ni ramai orang datang. Buat more pula. Bulan Ramadan buat berjamaah buka puasa. Lauk 8 jenis. 8 jenis lauk buka puasa. Habis-habis sembahyang tarawih tanya, "Macam buka puasa tadi sedap tak?" "Sedap." "Lauk banyak kan?" Tengoklah siapa sponsor. Tuan-tuan, kenapa yang sembahyang tak menjadikan kita baik? Maknanya ada benda yang tak kena dalam sembahyang kita. Tak kena tahu lah Ustaz. Pertama niat. Niat kamu sembahyang sebab riak. Niat kamu sembahyang sebab nak menunjuk. Niat kamu sembahyang ni bukan kerana Allah. Maka sembahyang kamu tak akan jadi baik. 2. Cara sembahyang yang tidak betul. Memblasah saja sembahyang tak. Allahu Akbar.
Tu, takbiratul ihram. Allah. Ada yang lebih pula. Allah. Apa masalah pula ni? Dia keh dengan semua orang. Allah. Yang sebelah kiri melompat, yang belah kanan melompat. Tak apa. Kamu dulu. Aku lambat tak apa. Kamu dulu. Apa yang seksa benar kita ni, tuan. Abang-abang kalau ada lah orang macam tu. Allah. Tampar je kat belakang. Bagi pong ke Allah. Akbar dapat pun. Seksa sangat nak mengangkat ni pun. Apa yang seksa sangat ni, ya Allah. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah. Sudah. Yang nak bersusun tu jadi payah tu. Sahaja aku sembahyang Allah fardu tertinggal. Sahaja aku sembahyang fardu 3. Bila fardu 3 rakaat pula maghrib. Lah imam tahiyat baru dapat benda ni. Betulkan balik. Ada yang masa takbiratul ihram langsung tak bunyi apa. Allahu Akbar. Ada yang langsung tak bunyi. Jadi sembahyang apa? Kena sebut Allahu Akbar. Dia jadi menung ke apa? Ada yang bunyi sekerat Allah. Hilang setengah. Ada yang panjang Allah. Tu nak ke mana panjang bang? Suruh datang kelas tak nak, suruh belajar tak nak, imam ada, ustaz ada, pergi pun betul balik. Tak sah sembahyang dengan sebab takbiratul ihram tak betul. Allah Akbar. Ada sedu pula. Allah subuh menguap pula dah. La ilaha illallah. Kemudian kita kata abang ni pergi je masjid tapi garang, abang ni sembahyang je di masjid tapi kedekut, abang ni sembahyang je di masjid tapi tampar saya. Jangan salahkan masjid, salahkan abang. Kalau begini tak gunalah pergi masjid. Jangan salahkan masjid, rumah Allah. Salahkan suami awak, salahkan awak. Dia sembahyang tak betul, kita salahkan masjid. Ni masalah kita ni. Datang ke masjid, kasut hilang. Salahkan masjid. Aku tak pergi dah surau tau. 3 kali kasut aku hilang tau. Baik aku sembahyang di rumah. Apa punya surau? Jangan salah. Mana ada surau mencuri kasut? Kita kadang-kadang tak datang masjid. Niat tadi saya sebut tadi ni. Dulu kita Imam Mahdi. Balik pada umrah, tak dilantik jadi imam. Tak datang lah. Tak datang lah sembahyang Jumaat. Mam, tak pergi sembahyang Jumaat. Aku kerja imam 12 tahun. Senang seriang pecat aku. Tak mengenang jasa. Lepas tu sembahyang Jumaat di mana? Di rumah. Siapa makmum? Orang rumah lah. Oh boleh, Allah pun faham lah keadaan saya. Dia ingat Tuhan tu pak segala diri tuan. Kalaulah kita niat kerana Allah lah kita datang. Setiap langkah menghapuskan dosa, setiap langkah memberikan pahala, setiap langkah menaikkan darjat kita. Allah jaga ni tuan-tuan. Orang yang berada dalam masjid, orang yang keluar rumah dia berjihad, orang yang keluar menuntut ilmu, orang yang pergi haji, orang ini berada dalam pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Siapa yang boleh jaga kita di akhir zaman ni kalau bukan Allah? Hari ini zaman fitnah. Muka saya, baju saya, suara saya, tapi pembohong. Saya Dr. Kazim Ilyas, pakar prostat Anda. Anda ada masalah prostat? Dapatkan. Masa bila saya jual prostat punya ubat tuan-tuan? Itu namanya teknologi AI. Dia boleh ambil gambar kita, dia boleh ambil suara kita,
dan dia bercakap bohong. Dia boleh ambil gambar kita tahun 68, waktu isteri kita muda, kita pun muda, duk ambil gambar dekat Kuala Pilang. Gambar tu mereka boleh hidupkan balik. Bergerak, tersenyum. Loh. Dia boleh ambil gambar kita kat Som, letak gambar Haji Mat. Kemudian keluar dalam video. Orang tunjuk dekat suami kita, Din, tengok isteri kamu duk beromeng dengan Haji Mat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Baru ni datang, jumpa saya, dia kata, Ustaz, duit dia kena scam 800,000. 800,000 dekat 1 juta. Sekarang saya tak ada duit, Ustaz. Isteri saya pun tak ada duit, Ustaz. Kakak jangan duk angkat telefon nombor tak kenal. Jangan duk layan panggilan hangit. Puan boleh cakap dengan Puan Latifah. Ya, saya lah Latifah. Baik Puan Latifah, saya bawa panggilan daripada mahkamah Seremban ya Puan Latifah ya. Harap tenang ya Puan Latifah ya. Bila masa pula kita pergi Seremban, Puan Latifah mempunyai kes mahkamah ya kerana memandu laju. Saya nak mandu apa, kaki dua-dua belah tak ada. Saya ni kencing manis, kena potong kaki. Bila masa saya bawa kereta? Ni jahat tuan-tuan. Oh, jangan duk percaya. Dia selalu target perempuan yang jadi janda. Nama dia love scam. Mula-mula buat silap telefon. Seronok pula. Kawan tu janda 16 tahun, umur 60. Habis duit bagi tuan. Siapa yang boleh tolong kita sekarang ni tuan-tuan? Teknologi yang begitu canggih. Hujan orang boleh buat sekarang. Gempa bumi pun orang boleh buat sekarang. Yang boleh jaga kita Allah. Siapa yang boleh jaga anak kita dengan dadahnya, dengan ganjanya, hari ni pil syabu, pil kuda? Yang boleh jaga Allah. Saya semalam di Felda, rentam 3 hari tak balik, besok baru balik. Anak saya siapa jaga? Siapa jaga anak saya? 35 tahun duduk ceramah macam ni. Saya hanya minta pada Allah, mintalah Allah jaga anak-anakku, bagi dia semayang. Bila dia semayang, insya-Allah Allah jaga dia. Sebab tu di rumah saya ada PA system, speaker dalam bilik tidur anak. Setiap bilik tidur anak ada speaker. Pukul 5.30, teng 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 teng, bangun subuh, ihsan, i'am, sembahyang subuh, ting 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 ting. Sungguh tuan-tuan main rumah dia. Kalau saya tak ada, mama dia orang, subuh, bangun. Yang bangun jiran. Speaker tu dengar ke rumah jiran. Saya jumpa jiran tu, "Terima kasih Ustaz, dia tak pergi kejut." Alhamdulillah. Yang bangun dia tuan. Pasal apa anak Ustaz tak bangun? Anak lagi cerdik. Dia pusing volume tu kosong. Memang tak dengar apa tuan. Allah, supaya dia orang semayang. Takut tuan-tuan. Sebab tu kita ni anak duduk di KL. Telefon. 6-10 minit telefon. Dah subuh dah. Dah bayar subuh belum? Belum. Malang ngantuk. Tengok bola Ronaldo. Telefon, walaupun misai dia bertaring, nama dia saja misai, dia tetap anak. Anak kita rock, rambut ni Allah macam balu ayam tu, dia tetap anak. Anak kita bodybuilder tuan, kalah anak susah naik jauh, dia tetap anak. Anak kita lawa lah tuan-tuan, ratu di Felda ni, dia tetap anak. Anak kita orang besar Ustaz, dia tetap anak. Kamu semayang. Saya balik rumah mak mertua, pak mertua saya duduk tingkat atas rumah papan, rumah kayu di kampung. Bilik tidur saya di atas, dia orang di bawah. Bapak mertua saya ambil galah. Bukan galah tu, penyapu yang duduk sapu sawang panjang. Apa ingat rumah aku hotel kan?
Astagfirullahalazim. Ustaz tak ustaz? Astagfirullahalazim tak. Garang pak betul tak. Supaya sembahyang tu dapat menjaga kita. Yang ni kita harap tuan-tuan. Tapi kalau kita tak jaga, masjid tuan-tuan cantik dah, surau tuan-tuan cantik dah. Kalau tuan-tuan tak main sembahyang di sini, itulah kiamat. Kiamat bagi kampung kita, masjid tak hidup. Rosak kampung kita, jemaah tak ada. Ini pun parah. Parah. Saya suka malam ni ramai tengok kemah penuh. Allah. Surau tuan-tuan ni cantik ni tuan. Esok buat kenduri kahwin kat sini. Kenduri apa pun sini. Seronok. Ni malam ni tuan-tuan, kita buat kenduri kahwin kat surau. Simple. Ambil nasi sebungkus, air mineral sebotol. Dah. Nasi lemak. Okey, terima kasih. Kita telah menyimak ceramah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.